Okey bang, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ni kita ada program dekat surau ni, kita ada jamuan untuk warga Karya Surau Desa Kasih Parit 8.5 Barat ni. Jadi apa ucapan dan harapan abang untuk warga Desa Kasih ni? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkanlah kalau boleh rakan-rakan muda ni yang surau ni, yang Desa Kasih ni, kalau boleh minta turunlah dekat surau ni untuk meramaikan jemaah-jemaah kat surau ni. Nanti apabila warga surau ni yang tak ada nak minta tolong dengan siapa, kalau ada orang yang meninggal ke apa, nak bacakan tahlil apa. Jadi yang keturunan untuk wakil surau ni dah tak ada. Siapa nak, kalau rakan muda ni tak nak turun, apa akan jadi surau ni? Kalau boleh saya ni nak minta harap sangatlah yang rakan-rakan muda yang lepak dah tak ada faedahnya tu, pergilah ke surau. Walaupun tak tahu, kita dengar ceramah ke dekat surau, ada pengajian tu, jadi hati kita boleh tenang sikit lah. Jadi kita tak banyak pun, sikit pun kita boleh tahu kehidupan umat Islam dekat surau ni. Kita ni umat Islam, lahir pun Tuhan lahirkan kita. Apa segala kita kerja pun Tuhan yang memberi. Kalau kita kerja tungkol umur, Tuhan tak memberi macam amalan ke, macam bagi daya apa semua. Macam kita kerja kadang duit tak cukup-cukup pasal kita kurang amalan. Saya ni bukan pandai sangat lah. Cakap saya pun agak bengap sikit lah. Kiran pun kurang lah, banyak kurang lah. Tapi kalau kita datang surau ni, insyaAllah lah hati kita boleh tenang. Apa pikiran kita yang susah ni, serosot kita boleh tenang. Walaupun kita tak boleh nak ceramah, kenapa kita dengar orang ucapan kita ceramah pun alhamdulillah lah. Kita boleh lah untuk kita diri kita sendiri. Kalau kita ada anak bini, kalau kita tak boleh nak bimbing, macam mana anak bini kita nanti akan datang. Nanti orang cakap, anak bini aku macam ni, orang tak terima, tak pandai ngaji apa, minta maaf lah. Saya pun bukan pandai sangat, cakap. Tapi itulah, kita orang kampung ni, orang muda banyak. Daripada lepak dekat surau ni, dapatlah walaupun banyak pun sikit pengetahuan, alhamdulillah lah. Ya. Kita bolehlah dapat sikit-sikit pengetahuan. Jadi kita pun boleh, hidup kita jadi senang lah seterusannya. Okey lah, itu jelas. Sekian, minta maaf lah banyak-banyak pada rakan-rakan muda ni, orang-orang yang lama tu. Kalau saya salah cakap ke, tak sedap nak didengar ke, minta maaf lah banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dekat surau kita ni pun, selain daripada majlis-majlis ilmu, kita kerap ada makan-makan kat sini. Kita selalu buat jamuan-jamuan makan. Jamuan makan. Bukan data ni kosong apa tak ada. Adalah jamuan makan. Jadi kita pun senang lah. Perut kita senang, jadi hati kita pun tenang. Kalau tak ada macam ni, kalau kita borak-borak kosong je pun, tak ada pengetahuan masuk pun susah juga. Di surau kan makan percuma kan? Makan ada percuma lah, alhamdulillah lah. Tak ada miss lah. Makanan tu sentiasa ada lah. Jadi jemput lah ya. Jemputlah, datanglah surau rakan-rakan muda ni. InsyaAllah. Bukan kita akan datang pun kita boleh menghadapi ni semua. Kalau kita tak tahu macam mana kita menghadap, nanti ada orang tu meninggal ke, jadi orang surau, tak ada orang surau, siapa nak bacakan Yasin apa, kita tak tahu. Susah juga. Okey, jadi insyaAllah jangan lupa datang surau. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.